Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof. Dr. Norasmah Othman dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan rubrik pertandingan pidato bahasa Melayu sempena Bulan Kemerdekaan. Sebelum meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan dulu ahli kumpulan 5, iaitu terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama adalah Muhammad Irwan bin Ishaq, iaitu saya. Yang kedua adalah Siti Nur Ashikin binti Isa. Yang ketiga adalah Nik Nur Ashikin binti Azmi. Yang keempat Farah Nurul Hanim binti Alias. Dan yang kelima adalah Muhammad Amin Syafiq bin Abdullah. Antara kandungan pembentangan adalah rubrik analitik, rubrik holistik, kebaikan dan keburukan, objektif pertandingan, program pidato dan rumusan. Rubrik analitik. Jadual 1 menunjukkan rubrik pemakahan analitik pertandingan pidato bahasa Melayu. Terdapat 5 perkara yang telah dinilai melalui permakahan ini, iaitu dari segi tema, isi, bahasa, intonasi suara dan gaya persembahan dengan 5 skala liket, iaitu dari skala liket yang pertama kurang memuaskan sehingga skala liket yang kelima, iaitu cemerlang. Bagi tema, pemilihan tajuk yang amat sesuai dengan tema yang diberikan akan diberikan skala liket cemerlang. Bagi pemilihan tajuk yang sesuai dengan tema yang diberikan akan mendapat nilai yang keempat, iaitu skala liket yang keempat, baik. Bagi tema pemilihan tajuk mengikut tema yang diberikan akan mendapat sederhana. Dan bagi memuaskan, pemilihan tajuk kurang mengikut tema yang diberikan. Manakala kurang memuaskan, skala liket yang pertama, iaitu tema pemilihan tajuk tidak mengikut tema yang diberikan. Bagi isi pula, skala liket yang kelima akan mempunyai isi pidato yang amat menarik dan tersusung serta fakta yang sangat relevan. Manakala isi yang skala liket yang keempat mempunyai isi pidato yang menarik dan tersusung serta fakta yang relevan. Bagi isi skala liket yang ketiga iaitu sederhana, mempunyai isi pidato yang tersusung berserta fakta. Bagi kategori skala liket yang memuaskan kerana mempunyai isi pidato yang biasa berserta fakta yang kurang relevan. Untuk skala liket yang pertama kurang memuaskan kerana tidak mempunyai isi pidato berserta fakta yang tidak relevan. Untuk bahasa pula, skala liket yang pertama, bahasa yang tidak jelas dan mempunyai tata bahasa yang tidak tepat. Bagi skala liket yang kedua, bahasa yang jelas dan mempunyai tata bahasa yang kurang tepat. Bagi skala liket yang ketiga, bahasa yang jelas dan difahami dan mempunyai tata bahasa yang baik. Untuk skala liket yang keempat, bahasa yang jelas dan mudah difahami, tata bahasa yang tepat serta sebutan yang lancar. Bagi skala liket yang kelima, bahasa yang amat jelas dan mudah difahami, tata bahasa yang tepat serta sebutan yang lancar. Untuk intonasi suara pula, bagi skala liket yang pertama, kerana tiada intonasi dan sebutan suara yang tidak jelas. Bagi skala liket yang kedua, berintonasi dan sebutan suara kurang jelas. Bagi skala liket yang ketiga, berintonasi dan sebutan suara yang jelas. Bagi skala liket yang keempat pula, intonasi bervariasi dan sebutan yang jelas serta suara yang harmoni. Untuk skala liket yang kelima iaitu cemerlang kerana intonasi bervariasi dan sebutan yang sangat jelas serta suara yang harmoni. Untuk gaya persembahan pula, skala liket yang pertama kerana pakaian tidak menarik, tiada mimik muka serta gaya yang tidak meyakinkan. Untuk skala liket yang kedua iaitu memuaskan kerana pakaian kurang menarik, mimik muka kurang berekspresi serta gaya yang tidak meyakinkan. Bagi skala liket yang sederhana iaitu ketiga, kerana pakaian yang menarik, mimik muka kurang berekspresi berserta gaya. Untuk skala liket yang keempat iaitu baik kerana pakaian yang sesuai dan menarik, mimik muka berekspresi serta gaya yang meyakinkan.
Bagi gaya persembahan dengan skala Likert cemerlang iaitu 5 kerana pakaian yang sesuai dan menarik, mimik muka penuh ekspresi serta gaya yang meyakinkan. Bagi rubrik analitik jadual 1, pengenalannya, rubrik analitik bagi pertandingan pidato bahasa Melayu mengandungi 5 kriteria yang akan ditaksir oleh penilai. Kriteria-kriteria tersebut adalah tema, isi, bahasa, intonasi suara dan gaya persembahan. Dengan skor penilaian yang telah ditetapkan bermula dengan 5 iaitu cemerlang, 4 baik, 3 sederhana, 2 memuaskan dan 1 kurang memuaskan. Okay. Terima kasih kepada presenter sebelum ini. Saya ingin masuk kepada rubrik analitik iaitu semua tahu rubrik analitik adalah alat permarkahan yang memecahkan setiap kriteria permarkahan secara berasingan. Dan rubrik analitik ini mempunyai ciri-ciri analitik iaitu yang pertama adalah rubrik analitik ini memberikan standard prestasi yang jelas dan memperincikan setiap kriteria permarkahan secara berasingan yang menjadi lebih objektif. Dan yang kedua adalah memberi maklum balas yang lebih khusus kepada pelajar mengenai aspek yang perlu dibaiki dan aspek-aspek yang perlu dipertingkatkan. Yang ketiga adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang standard prestasi yang dijangka. Dan saya ingin meneruskan tentang kelebihan rubrik analitik adalah yang pertama adalah beri penilaian lebih objektif dengan piawai yang ditetapkan. Yang kedua adalah memberi maklum balas yang lebih mendalam tentang elemen yang perlu dibaiki oleh pelajar. Dan ketiga adalah menyediakan standard prestasi yang jelas untuk setiap kriteria. Tetapi rubrik analitik ini juga mempunyai kelemahannya yang tersendiri iaitu yang pertama adalah proses penilaian yang lebih lama kerana setiap kriteria dikaji secara menyeluruh. Dan yang kedua adalah kurang fleksibel dalam menghadapi situasi yang kompleks. Mari kita teruskan kepada justifikasi pemilihan rubrik analitik ini. Okey, yang pertama adalah rubrik analitik ini adalah objektif dia adalah secara terperinci. Kita boleh tahu iaitu objektif analitik ini adalah memperincikan setiap kriteria penilaian secara berasingan dan menyediakan piawaian prestasi yang jelas untuk setiap kriteria. Yang kedua adalah perkembangan kemahiran spesifik. Kita tahu rubrik analitik ini dapat bantu untuk meningkatkan kemahiran khusus yang diperlukan oleh pelajar dengan menilai setiap aspek-aspek secara individual. Yang ketiga adalah transparansi dan kejelasan standard. Rubrik analitik ini adalah membantu dalam penilaian standard prestasi yang dijangka dan memberikan garis panduan yang jelas untuk menilai prestasi pelajar tersebut. Dan yang keempat adalah peningkatan kualiti pelajaran. Rubrik analitik ini boleh dikatakan adalah satu refleksi yang lebih baik tentang pengajaran dan pelaksanaan program dan kesannya kepada pembelajaran secara menyeluruh. Yang terakhir adalah ulasan yang spesifik. Rubrik analitik ini diberikan ulasan kepada pelajar tentang apa yang dia kuat dan dia juga memberikan tentang kelemahan mereka dalam setiap komponen penilaian. Secara rumusan, rubrik analitik ini adalah satu alat penilaian yang dapat memecahkan setiap kriteria penilaian untuk menilai prestasi pelajar dengan memberi maklum balas secara menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Rubrik analitik ini juga dapat membantu pelajar untuk lebih memahami kehendak tugasan yang diberikan dan mereka juga dapat memperbaiki kelemahan mereka melalui penilaian ini. Rubrik analitik ini juga boleh membantu guru untuk mengenal pasti kelemahan pelajar secara lebih mendalam atau lebih spesifik dan dapat memberikan panduan yang jelas untuk peningkatan pembelajaran tersebut. Seterusnya, rubrik holistik. Jadual 2 menunjukkan rubrik pemarkahan holistik bagi pertandingan pidato bahasa Melayu. Skor bermula dari 1 iaitu kurang memuaskan sehingga 5 iaitu cemerlang. Kriteria bagi skor 5 iaitu cemerlang. Pidato disampaikan dengan tajuk yang tepat bersesuaian dengan tema yang telah ditetapkan. Setiap isi pidato mestilah sangat menarik
dan tersusun serta relevan mengikut fakta yang tepat. Bahasa yang digunakan amat jelas, tata bahasa yang betul dan penyampaian yang sangat lancar. Intonasi suara dan sebutan yang sangat jelas serta harmoni. Gaya persembahan yang ekspresif, menarik dan amat meyakinkan. Bagi skor 4 iaitu baik, pidato disampaikan mengikut tajuk yang sesuai dengan tema yang diberi. Isi yang disampaikan jelas dan tersusun berdasarkan fakta yang relevan. Penggunaan bahasa yang jelas dan betul serta sebutan yang lancar dengan sedikit kesalahan tata bahasa. Intonasi suara yang jelas dengan sedikit kelemahan dalam irama dan nada. Gaya persembahan yang baik dan meyakinkan. Bagi skor 3 iaitu sederhana, pidato disampaikan mengikut tema yang diberi dengan tajuk yang sesuai. Isi pidato disampaikan dengan baik dan tersusun tetapi kurang fakta yang tepat. Bahasa yang digunakan agak baik tetapi terdapat beberapa kesalahan tata bahasa, intonasi suara yang jelas dan cara penyampaian yang kurang bertenaga. Gaya persembahan yang sederhana dan kurang ekspresif. Bagi skor 2 iaitu memuaskan. Tajuk pidato kurang tepat mengikut tema yang diberi. Pujian isi pidato yang biasa dan kurang relevan tanpa menyatakan fakta. Penggunaan bahasa yang kurang memuaskan dan terdapat beberapa kesalahan tata bahasa yang mengganggu kelancaran berpidato. Intonasi suara yang kurang baik dan tidak meyakinkan. Gaya persembahan yang kurang menarik dan tidak ekspresif. Sekali iaitu skor 1 iaitu kurang memuaskan. Tajuk pidato yang tidak sesuai dan tidak mengikut tema yang diberi. Tidak menyatakan isi pidato yang tepat dan fakta yang tidak relevan. Penggunaan bahasa yang tidak jelas dan banyak kesalahan tata bahasa. Intonasi suara yang tidak lancar dan perlahan serta membosankan. Gaya persembahan yang tidak ekspresif dan tidak meyakinkan. Jadual 2 menunjukkan pengenalan bagi rubrik holistik. Rubrik holistik bagi pertandingan pidato bahasa Melayu ini mengandungi 5 tahap perskoran yang akan ditaksir oleh penilai berdasarkan kriteria-kriteria yang digabungkan dalam satu tahap. Kriteria-kriteria tersebut adalah tema, isi, bahasa, intonasi suara dan gaya persembahan. Tahap penilaian yang ditetapkan bermula dengan 5 cemerlang, 4 baik, 3 sederhana, 2 memuaskan dan akhir sekali 1 ialah lemah. Rubrik holistik. Rubrik holistik ialah jenis yang paling umum. Ia menyenaraikan 3 hingga 5 tahap prestasi bersama-sama dengan penerangan yang luas tentang ciri-ciri yang mentakrifkan setiap tahap. Tahap boleh dilabelkan dengan nombor seperti 1 hingga 4, huruf seperti A hingga F atau perkataan seperti cemerlang hingga kurang memuaskan. Apa yang dipanggil setiap peringkat bukanlah apa yang menjadikan rubrik itu holistik. Ia adalah cara ciri-ciri semuanya digabungkan bersama. Pendekatan rubrik holistik menggunakan nilai absolut iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada cemerlang, baik sederhana, lemah dan atau sangat lemah. Rubrik holistik. Kebaikannya, yang pertama, tidak memerlukan masa yang lama untuk memeriksa skrip jawapan. Yang kedua, dapat menilai kemahiran yang lain secara keseluruhan dalam aspek kemahiran pengetahuan pemeriksa. Yang ketiga, penilai dilakukan oleh lebih ramai pemeriksa dan boleh menggabungkan idea serta pendapat mereka. Dan yang terakhir, sesuai untuk keputusan cepat. Bagi keburukan pula, yang pertama, mungkin akan berlaku pemarkahan yang tidak objektif serta kurang jelas. Seterusnya, tidak menyatakan maklumat perskoran secara terperinci. Dan yang ketiga, hanya pemeriksa yang mahir dan berpengalaman sahaja yang boleh menguasai kaedah pemarkahan ini. Dan yang terakhir, potensi keputusan yang tidak adil. Pertandingan pidato ini dianjurkan dengan tujuan untuk mencapai beberapa objektif penting demi pembangunan sosial dan kemahiran murid. Antara objektif utama pertandingan ini adalah seperti berikut. Yang pertama adalah untuk menggalakkan keberanian dalam bertutur dengan membantu murid mengatasi rasa malu dan takut untuk bercakap di khalayak ramai sejak usia muda.
Ini selaras dengan usaha melahirkan generasi yang berani dan mampu menyuarakan pendapat secara terbuka. Yang kedua adalah memperkukuh penguasaan bahasa Melayu melalui peningkatan kefasihan murid dalam penggunaan kosakata yang sesuai serta sebutan yang tepat. Pertandingan ini dapat memberi ruang kepada murid untuk mempraktikkan bahasa kebangsaan secara lebih berkesan. Objektif yang ketiga adalah dapat membina keyakinan murid dengan mewujudkan persekitaran yang menyokong dan selamat bagi mereka melatih keberanian serta yakin ketika bercakap di hadapan orang ramai. Objektif yang keempat iaitu dapat membentuk jati diri dan semangat cinta bahasa dengan menerapkan nilai-nilai murni serta menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan lambang perpaduan negara. Dan objektif yang terakhir dapat melatih murid berkomunikasi dengan berkesan iaitu melalui pendedahan kepada teknik komunikasi yang baik agar mereka dapat menyampaikan pandangan dengan jelas dan meyakinkan dalam pelbagai situasi. Pertandingan pidato ini telah dinamakan Lantang Berbicara Bijak Berbahasa. Program Lantang Berbicara Bijak Berbahasa ini merupakan satu inisiatif di peringkat sekolah yang dianjurkan bagi menggalakkan pelibatan murid dalam aktiviti pidato yang berteraskan pembinaan sasiah, penggunaan bahasa dan pengukuhan kemahiran insaniah. Pidato bukan sahaja dilihat sebagai medium pengucapan awam, malah merupakan satu alat pendidikan yang berkesan dalam melahirkan pelajar yang berkeyakinan, fasih bertutur serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Program ini seiring dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperkukuh bidang pengucapan awam sebagai satu aspek penting dalam pembangunan pelajar. Melalui pertandingan ini, para peserta diberi peluang untuk mengekspresikan idea dan pandangan secara tersusun dan bernas di samping memperkukuh penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Program ini menyokong aspirasi pendidikan negara dalam membentuk generasi yang berkemahiran dan berkomunikasi, berkeyakinan diri di khalayak ramai dan berfikiran kritis dan kreatif. Dengan penganjuran pertandingan pidato seperti ini di peringkat sekolah, ia membuka ruang kepada murid untuk menyelakan potensi diri serta bersaing secara sihat dalam suasana yang membina sekaligus menjadi langkah awal ke arah penyertaan di peringkat yang lebih tinggi iaitu dari daerah sehingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Secara tuntas, penggunaan rubrik analitik adalah lebih sesuai dan berkesan dalam pertandingan pidato bahasa Melayu. Rubrik ini membolehkan penilaian dibuat secara terperinci dan objektif berdasarkan pelbagai aspek penting seperti kandungan, gaya penyampaian, intonasi serta penguasaan bahasa. Selain itu, rubrik analitik juga menyediakan maklum balas yang jelas dan terarah kepada peserta, memastikan konsistensi dalam penilaian serta membantu peserta meningkatkan mutu persembahan mereka dari semasa ke semasa. Sebaliknya, rubrik holistik lebih sesuai digunakan dalam penilaian umum yang tidak memerlukan pecahan aspek secara mendalam. Oleh itu, bagi pertandingan yang kompetitif dan berstruktur, rubrik analitik merupakan pilihan terbaik dalam menjamin ketelusan dan keadilan dalam permakahan. Sekian, terima kasih.